Okay guys, kita akan review Beyblade ni. Dengar tunjuk ni kok. Atas ni Tempest Dragon, Curse Satan, Nick Diabolos, logo Takatomi, sebagai sistem Tempest Dragon iaitu B171 Super King Triple Booster Set. Somewhere deep down in my heart. Review Beyblade ini. You tripping, bro? You tripping? Dekat Beyblade ni ada 3 kesemua sekali, iaitu Beyblade, Nick Diabolos, Curse Satan, yang akhir sekali Tempest Dragon. Kita akan review lah Beyblade ni. Kat depan ni kita ada logo Beyblade Burst. Ni Super King Super System. Kat belah kiri ni ada Super King, maksudnya Super Hyperion dengan King Helios. Ni lah B171 iaitu punya booster ni lah. 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 Super King Triple Booster Set, okay. Sebelah kanan ni ada check out asal channel, 6 tahun ke atas, Takatomi logo. Kat dalam ni ada 3 kesemua Beyblade. Belah bawah ni ada Drum Koryu. Say, hold up, wait a minute. Kat belah kanan ni macam Infinite Achilles atau Brave Valkyria, macam kotak-kotak ayam. So kat sini ada single chassis dengan double chassis. So kat dalam ni ada 3 Beyblade kesemua sekali, 2 disc, 3 driver baru lah. Sini pula sekejap, attack type, balance type, burst system, usaha kanan, usaha kiri, super system, GT system. Okay guys, kat belakang ni macam ni. Kat atas ni plain B171. Dengar tunjuk ni kok. Atas ni ada gambar Tempest Dragon, Curse Satan, Nick Diabolos, logo Takatomi, sebagai sistem Super King Triple Booster Set. So ya kotak ni debu sebab sesipan robot nama dah. Kat belakang ni macam ni. Ni adalah attack type untuk Tempest Dragon, attack type untuk Curse Satan, dan balance type untuk Nick Diabolos. Kat bawah ni ada punya ability ya, Tempest Dragon tu punya sayap ya, jadi 4. So kat sini ada, sekejap, ni ada belakang bawah ya, ada kode-kode komik. Ni ADK yang buat animasi Beyblade dah, Make Vietnam. Okay guys, kau rasa saya akan review ke semua Beyblade ni dalam kotak ni? Review je. Kita akan tengok. So saya nak beritahu yang Beyblade Kesehatan ni saya tukar punya stok combo. So saya akan review dengan stok combo yang lain lah. Okay, kita akan buat review Beyblade ni. Kesemuanya ada 3 Beyblade. Okay, so kita tengok ni dulu. Charge metal. Driver ni
macam upgrade driver charge lah. Okay, inilah chassis 1A ataupun One Attack. Chassis ni adalah satu pertama yang dekat A Attack. So chassis ni yang keluar dari Super Hyperion. Kau boleh tengok kalau kan ni saya letak stiker. Layer atau ring Tempest. So kalau nak tengok layer ni, dia boleh buat dua punya sayap ya. Saya boleh letak gambar kat sini. Ring ni boleh tukar punya sayap ya. So inilah chip Dragon evolusi yang ketiga. Inilah driver untuk Curse Satan, iaitu Universe Matter. So inilah combo lain yang bolak kali cakap, sebab saya tambah pakai combo tu takut dah kuat. So inilah driver Universe Matter. Upgrade untuk Universe. So ni driver dari Prominence Phoenix. This Hurricane ni adalah disc boleh pusing macam defense punya disc dia. Contohlah disc dia. Inilah chassis 1D. Chassis paling ringan, itu chassis 1D. Saya dah awal tengah sangat pasal chassis ni. Ring Curse Satan, kita tengok kat sini ada 5 roda. So ada gimmick dia Beyblade ni, iaitu kau kena langgar. Bila langgar Beyblade ni, dia macam tolak lah. Tapi yang in real life ni macam dok tolak orang. Ni sebagai chip Satan ni, dia ada metal lah ni. Dah tahu lah, macam fake lah. Wave driver macam kau tengok cerita Beyblade Burst dah dapat battle, dia ada mak effect pakai driver ni. Dia boleh tukar mod lah. Yang ni dah boleh tukar mod. Ni macam driver Beyblade Jok GT Hot Hasbro lah. Macam driver gemuk gitu. Driver gemuk gitu. Driver gemuk gitu. Driver gemuk gitu. While Patchy pulls himself together, let's see how SpongeBob's party is shaping up. Inilah disc 11. Disc ni keluar dari ZX Achilles Goku. So weight ni saya tahu sangat pasal weight ni. Next macam next Spriggan lah. Rhino Booster saya beri dah itu. Tak tahu lah, saya review dah tengok lah. GT chip Diabolos. Ni macam warna Venom. Kita dah review semua ni. Pasang ke semua ni. Tapi banyak sangat Beyblade ni. Macam mana saya nak pasang? So kita akan guna kuasa magic. Okay guys, so saya dah pasang ke semuanya guna kuasa magic. Okay, kita akan buat test spin dan test battle. Okay, jom. Okay guys, so kita akan buat test spin dan test battle ketiga Beyblade ni. Dalam Beyblade test spin dan test battle ni, saya tak akan guna Beyblade lain kecuali lawan hantar sama sendiri lah. Kita akan buat test spin dulu untuk Beyblade Tempest Dragon dulu. Kita akan buat macam ni dulu. Okay, kita buat betul semula. Terbit dah punya saya Curse Satan, tapi combo lain lah. Curse Satan ni ok dah nasi Nick Diabolos dengan driver wave. Cover driver balance, tak balance pun. Ok guys, so kita akan buat test battle. Saya sangat nak beli launcher baru pula, sebab launcher saya dah beki-beki. Bila orang nak beki dengan kesemua Beyblade ni. Kita akan buat battle kesemua Beyblade ni. Kenapa? Free for all battle royale. Okay, jom. Alah guys, bela apa? Okay, kalau saya tak menang. Payah guys nak main launcher perkasa je. Payah bang, duit tak ada nak beli. Durang baru juga lagi main launcher je. Dah setting pula tu. Kita akan tengok lah battle macam ni je lah. Halo. Kalau saya tak menang. Okay, perlawanan yang terakhir ni kita tengok. Round 3. Fight. Jatuh telefon aku. Round 4. Fight.
Okay, Crusader menang. Okay guys, so Crusader menang dengan kesemua mata. Kita akan tengok battle antara ni pula. Ni dia bolos lawan Crusader. Round 1. Fight. Seri guys. Kalau seri tu saya battle battle ni. Round 2. Fight. Ngelah kalau seri kok saya battle lah battle ni. Dia payah sikit nak lawan dengan ni dia bolos ni. Round 3. Fight. Okay, ni menang. Tapi saya battle ni sebab panjang video ni. Okay, tu je lah untuk video kali ni sebab launcher ada saja. Okay guys, apa pendapat korang dengan Beyblade ni? Bagi saya Beyblade ni korang teka sendiri, korang kena komen korang apa pendapat korang dengan Beyblade ni. Sampai saja untuk video kali ni. Okay, bye. Assalamualaikum.